tips untuk bakal pengantin yang akan berkahwin lagi 3 tahun. Boleh save dan share dulu video ni untuk rujukan pada masa akan datang. Untuk adik-adik yang nak berkahwin pada tahun 2029, boleh target untuk miliki 100 gram emas macam dekat tangan saya ni. 100 gram emas pada hari ini harga dia adalah sekitar RM62,000. Nampak macam susah, tapi bila mana tuan-puan simpan dalam bentuk aset emas, sebenarnya lebih mudah untuk tercapai. Dekat sini adik-adik ada tempoh 36 bulan untuk kumpul 100 gram emas. Pertama, adik-adik kena buka akaun emas Public Gold. Dah buka, maka adik-adik masing-masing, pihak lelaki dan pihak perempuan, kena simpan 1.5 gram emas setiap bulan secara konsisten. Nanti selepas 36 bulan, adik-adik akan dapat total sekitar 108 gram emas. 108 gram emas pada 3 tahun akan datang, nilai dia akan lebih daripada RM60,000. Sebab apa? Secara purata, emas ni naik 10% untuk tempoh 1 tahun. Jadi, siapa dekat sini yang nak kahwin lagi 3, 4, 5, 6 tahun, maka boleh jadikan emas sebagai aset untuk simpanan tuan-puan. Yang nak saya bantu, adakan tabung emas siapa dengan Public Gold, boleh isi borang biru ataupun terus rujuk pin di video TikTok saya cara untuk bermula. Saya akan get tuan-puan dalam simpanan emas dengan Public Gold.